Soalan seterusnya, Ustaz, saya bakal mendirikan rumah tangga. Persoalan saya ialah mak mertua saya macam bakal mak mertua saya ni macam tidak mahu saya jadi menantu dia. Macam-macam dia buat. Dia letak harga mas kahwin tinggi lah. Ayah dia okey. Ayah dia okey. Apa patut saya buat, Ustaz? Itu soalan. Soalan nak suruh orang puan marah ni. Dia bila kita ulas memang orang puan marah. Ada orang puan tu dia kata buat apa? Kata semua ke orang puan. Dia marah kita. Kita kata bukan kata tu kata sungguh. Tapi ada hikmah dia. Sebab tu Nabi kata dalam satu hadis, italaqtu finnar lailata usriya bih. Aku tengok sendiri dalam neraka masa malam aku di-Isra' Mi'rajkan ke langit. Fara'aitu, maka kulihat tiba-tiba aksaru ahliha an-nisa'. Hak ramai jadi umat aku masuk neraka orang puang. Nampak? Sebab tu banyak kita tazkirah orang puang. Baik. Ada seorang suami dia kata, Ustaz, bini saya dia suka, Ustaz, malam-malam kita pasang CD, dengar sekelami dengar. Anak tak ada lagi kata. Setiap semalam satu CD atau satu kuliah dalam YouTube. Dah lepas tu dia kata, kita kata dah siapa kat kita kata keropan tak marah kan? Tak marah Ustaz, dia pergi dapur. Dia lagi dapur. Jadi siapa kena ke dia pun nak pergi basuh pinggang apa semua. Lepas tu dia tak ada dah kena apa, dia tubik balik. Jadi gitulah. Masalah yang berlaku sekarang, katanya penyoal, dia ni nak kahwin, bakal ibu mertua macam tak berahi ke dia. Jadi dia buat macam-macam. Di antaranya dia letak harga mas kahwin tinggi. Memang sungguh sengah daripada orang yang nak menyusahkan ataupun tujuan tak mau bagi masuk kahwin atau jadi menantu, dia letak harga tinggi. Ni banyak berlaku sekarang. Dia tahu budak tu takat urak 5,000, 6,000, nyetok 20. Ada berlaku. Niat yang tidak baik. Nampak? Bila berlaku perkahwinan juga, maka siapa menanggung? Budak-budak lelaki ni lah, berhutang bergadar. Selas pinggang jual habis, dah sayang ke semek. Kelas 5,000, mak tok 20. Kurang tak boleh makcik? Tak boleh kurang. Dah ingat khubar apa. Jadi patut kita nak buat apa-apa pun yang terbaik Islam. Islamlah obat bagi sekalian penyakit. Di antara penyakitnya, naik harga mas kahwin ni. Dikira mas kahwin ni, dikira harga barang-barang naik. Dah barang naik, naik attack. Dikira barang gitu. Orang jangan kira barang gitu. Nampak? Di Kedah, Perlis paling mahal dia ni. Kalau cedung tumik cah 15. Tumik cah 15,000. SPM 4 kali ambil dak pas semua. Nampak? 15,000. Kalau hak leher jinjang lesur pipi, hidung macung, putih lepuk, ada degree 35. 35 mai pun naked suti bawah Yamaha. Jadi naikkan mas kahwin, akhirnya benda masalah dua, sama ada kahwin atau tak kahwin. Tak kahwin maknanya dia telah membuat satu musyaqqah atau kepayahan kepada anak dia sendiri. Dengan sebab naikkan mas kahwin. Yang kedua, kahwin juga musyaqqah kepayahan kepada menantu, berhutang bergadar. Kelas 5,000 naik 15,000. Kedah dia tanya, berapa ni makcik? 15. Tak boleh kurang, mana boleh kurang. Dan kalau nak kira pamper daripada kecil sampai besar 3 lori. Nampak? Tu tak masuk susu lagi. Nampak? Tu cok kodok makan banyak mana. Dia kira pula pada kira gitu padang lah. Jangan. Nabi kata sebaik-baik perkahwinan yang paling murah mas kahwinnya. Maknanya biar bertanding dalam kampung. Terdengar hak rumah sebelah 5,000, anak kita 4,500. Kerana kita menang dapat sunnah Nabi. Hak ni buat 4,500, kita 4,000. Murah lagi.
Jadi tak gitu? Jadi sini je. Nampak tak? Nah, sebab apa? Hak kuat dah jemaah. Hak ahli syamah hidup. Hak nak pagi jemaah Allah depan tok guru sama. Bapak sekeban ayah. Nak, tanggi tanya 10 juga. Ni. Tengok pada takbir ni, orang hulkung 2 tu bik. Mana dak ayah korok tekok pun bisa sini boleh makan selalu. Tapi kerah juga masalahnya. Lepas tu dia kata, ayah baik. Ni masalah. Orang puang ni dia tak ada kuasa. Nah, kalau mak kata maknanya mak letak 20, tak usah kira ke mak tu orang dak harus sihat. Tanya ayah tu. Kerana mak bukan wali. Dalam bab perkahwinan, kalau sebut nama mak tak sah nikah. Kait dengan mak tak sah nikah. Tapi kita tak erti. Tengok dalam bab wali. Nah, mak memang tak boleh jadi wali. Kalau nikah mak wali, pasah serta-merta. Nikah dah. Ayah dia tak ada dah, ayah mati. Nikah dengan Tok Ki jadi wali. Dah Tok Ki belah mana? Tok Ki belah mak, batal nikah. Bukan batal sebab Tok Ki jadi wali, sebab kait dengan nama mak. Sebut nama mak ada dalam bab nikah, jeng nikah. Makna mak tak ada kuasa. Orang puan tutup telinga tak apa, kejap. Nah. Nikah pria wali. Abang adik-adik hak mana? Tak dia tengok lah. Ni hak duduk wala menjang. Nah. Dah hak mana? Allah, hak mak tu lepak lain ni, pak JKK. Tak sah nikah. Tak sah bukan sebab abang, sebab turun belah mak. Nampak lagi? Mana ngait dengan mak, batal nikah. Kalau nikah dah, terpasah serta-merta. Faham? Tapi tiba-tiba orang Melayu beri mak pakak paling tinggi dalam bab nikah. Mak kata 30. Mak kata tak jadi. Tapi menangi-nangi anak. Dah 4 tahun dah bercinta. Di Nabah City. Dah main mesej 4 tahun. Nampak? Mesej orang kasih memang mesej. Kena bibi kurang mesej dah. Orang kasih jangan main malam-malam. Siang hari tu habis 18 hari dah diluk. Hak bagian malam pula, bagian ngatuk dah. Hak bagian mata segar malah cakap hak ngatuk dah buka julik gitu. Dia mesej ke awek dia. Buat apa tu cik adik? Poseng, Selcom. Nu DG, Warenggek. Mana tak? Anu balas attack. Duduk saja-saja je cik abang. Poseng 2%. Duduk saja-saja tu kat mana? 2% pula. Lepas tu awek dia jawab, kat punggung lah. Faham tak? Kat mana lagi? Duk main gitu saja. 4 tahun Nabah City berkasih, balik minta mak tak beri. Bapa mak tak beri? Pasal pakai motosikal. Dia kata tak ada lagi natu aku pakai motor. Abi-abi kau mak pun kacir tebur, bersing tak mau kecing. Dah. Jadi siapa kih gitu dak ni. Kadang-kadang lelaki tu dia tak kenang. Dah tak kenang, khabar ke hak lelaki baiki kat mana tak kenang. Mak saya tak kenang ke abang. Abang dia kata abang begini bagi pakai luar kerak itu malu kat orang. Tak apa, kita tak akan luar gitu. Boleh baiki. Pasal apa dia kawang lama dah, dia serasi dah. Jadi mudah. Kalau tanya lah 20 atau 10 ribu ni. Kita ada PT hok cik. Kita bukan kerja bank nu, bank. Kita bank atau plastik kerja. Faham tak? Boleh 1,200 pulang. Daripada kalau awang tak ada PT banyak 4,000 tak apa dah. Potong 2,000. Gitu jadi mudah. Ni dok atas mak. Tadi kan bodoh dalam bab munakahat, mak tak ada kuasa. Mak hanya penasihat. Kalau tengok budak lelaki tak molek set nyamuk kacing pe kuda boleh nasihat tak sorang. Ataupun benda hak bolah-bolah boleh nasihat. Jadi mak pegang kuasa. 4 tahun kasih kita tanya mak dah orang ayah. Ayah dah apa? Ayah sekenang dah budak dah muka awang lama. Ayah dah kisah ayah. Mak mung tu. Dah ayah kata nak tanya mak malang. Ayah tanya dah you cekik. Ayah jelek malang. Mak boleh cekik pula ayah. Tu kata. Dah ayah dah awang mak. Dah orang ni ayah orang takut mak mu jangan main mak mu. Dan ni mari seh. Tu kata.
Arah kandung. Ayuh itu mo. Misal ke tanduk kubah. Ini berlaku. Patutnya mak kenal tak kenal awak jangan cakap banyak. Saya wali. Budak ni baik. Kita win nikah. Kalau hak mana tak kena kita beki. Dia tak mau beki perangai dia. Tak usah nikah. Wi jadi mudah. Sebab tu Nabi suruh nikah muda-muda. Dah kalau 4-5 tahun dah berkasih bercinta kita nak taruh hak benda lagi. Wi jadi molek. Hak mana tak kena. Hak mana tak gerak kita turun harga. Jangan duk main bilang berapa harga paper, harga susu tak junjung, puting pula botol susu nak kira belaka. Akhirnya yang wak lari, wak pergi dinung kat parang golok. Wak pergi golok. Nikah golok balik awal. Baru malu kohong muka. Jadi harap-haraplah kawan-kawan ibu beri rendah-rendah lah. Jangan duk kira fikir sangat kalau budak tu baik. Nak jenis ni muda-mudi nak ke Islam dah, orang muda dengan kita. Walaupun dia tu bukan ustaz, bukan apa, jangan wi tinggi-tinggi sangatlah. 4,000 sudah. Kalau ustaz sendiri wi murah lagi. Wallahu a'lam. Okeylah.